Satu soalan daripada Nidin. 1 dinar kena simpan berapa ringgit? Jawapan dia adalah bergantung pada tahun bila anda mau beli 1 dinar tu. Dulu, tahun 2018, saya beli 1 dinar, harga dia RM767. Hari ni, kalau anda mau beli 1 dinar, harga dia adalah RM2,062. Wah, jauh beza tu. Hampir 3 kali ganda perbezaan. Ya, itulah emas. Makin lama makin naik nilai dia. Satu lagi, ada orang dengar, 2,000. Ya Allah, gaji aku pun 1,500. Kalau gaji 2,000 pun tak akan 100% beli emas kan? Jangan risau, anda boleh menabung sikit-sikit. Masalahnya kalau anda menabung dekat luar, simpan dalam bank ke, simpan bawah bantal ke, kerisauannya adalah anda korek sebelum sempat sampai cukup duit tu untuk beli 1 dinar macam ni. Jadi, Public Gold, dia sediakan satu platform nama dia GAP, Gold Accumulation Program, yang mana anda boleh simpan emas untuk dapat keluarkan 1 dinar macam ni dengan cara beli sikit-sikit. Bukan simpan sikit-sikit duit. Beli terus emas dan simpan kumpul sikit-sikit. Beli RM100, dapat 0.2 gram. Bulan depan beli lagi, beli lagi. Kalau anda konsisten simpan RM100 sebulan, sekarang, insya-Allah dalam setahun lebih, anda boleh sudah miliki 1 dinar macam ni, yang mana berapa ramai orang di luar sana yang kerja bertahun-tahun, gaji RM45,000, belum pernah rasa lagi pegang dan miliki 1 dinar macam ni. Ingat, bukan emas yang menjadikan kita kaya, tapi ilmu. Sebab itulah anda kena duduk dalam circle saya supaya anda belajar banyak ilmu emas dan kewangan, dan juga dengar sendiri kisah-kisah inspirasi kejayaan penyimpan emas dalam empire saya. Kalau mau lebih banyak tips, tekan link bio ataupun isi beg biru supaya duduk dalam circle saya. Dan first of all, follow dulu saya supaya anda tak terlepas video-video akan datang.